Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zila adalah bekas pesakit resdung dan sekarang pun masih ada tapi tak seteruk dulu sebab dulu resdung yang sangat kronik. Okey, Zila nak bagi tahu apa yang Zila rasa lah, Zila pernah rasa masa Zila kena resdung. Yang pertama, mata Zila sentiasa bengkak pada tempat yang sama. Sebab bila Zila refer doktor kan, dia tanya kenapa doktor mata saya selalu bengkak tempat yang sama. Dia cakap resdung ni dia bila dia ada kantung yang mana-mana kat sini ke kat sini kan. So sebab tu kadang-kadang kalau yang berjerawat pun tempat yang sama. Tapi Zila jenis bengkak kat mata. Bila setiap kali kena resdung, mata tu akan bengkak. So kita nak keluar memang rasa segan. Lepas tu mata pun merah kan. Yang kedua, Zila sakit kepala. Sangat-sangat sakit kepala. Dan yang ketiga, Zila rasa sangat orang kata banyak hingus dan berkahak sampai bengkak kat dalam ni. Sampai kita nak telan rasa pedas sikit pun sangat perik kan. Yang seterusnya, kulit Zila sangat kusam. Sebab bila yang ada resdung ni, dia punya darah sangat tinggi toksin yang sangat tinggi dan disalurkan pada wajah-wajah, pada kulit-kulit. Yang nampak adalah daging kita akan nampak pucat. Tak nak abang kata kelabu, tak nampak merah. Macam daging lah, contohnya daging yang fresh kita nampak merah kan. Bila dah banyak hari dia nampak hitam macam tu. Sama kulit kita, dia supply yang toksin yang sangat tinggi. Sampai kadang-kadang customer kata dia sampai ada jeragat sampai dah sel dah mati kan. So dia nak bagi tahu kalau orang kata resdung ni simple, biasa, penyakit biasa, tak. Bagi kita yang sedang, yang alami sendiri, kita rasa sangat azab, sangat terseksa lah dengan makanan yang kena pantang kan. Kadang-kadang kita nak juga enjoy makan macam orang lain makan kan, keluar makan seafood, kadang-kadang nak makan budu ke belacan ke apa kan. Tapi bila makan kalau tak kena okey lah, tak kena macam banyak hari kan, rasa macam dia punya hingus tu, dia punya kahak tu banyak hari tak hilang-hilang kan. So kadang-kadang kita benda ni dia boleh bawa pergi pada anak juga. So semua kan kita boleh bawa berjangkit sampai anak, satu keluarga sakit, kesian. So kita mak ni kalau boleh tak nak sakit, tak nak bagi orang kata bakteria ni sampai supply bagi sikit seorang kat anak kan. Nanti habislah kalau anak sampai anak pun sakit, kita memang penat lah kan. So Zila bila lepas tu Zila dah start kenal Shaklee, Zila makan beberapa produk dia lah yang fokus untuk untuk resdung, iaitu alfalfa, vitamin C, B complex, garlic dan Vivix. Yang tu bila Zila makan alfalfa tu yang dia boleh orang kata anti allergic, vitamin C antibakteria, lepas tu dia tinggi antioksida, lepas tu dia boleh orang kata anti sesama lah supaya tak sesama. Lepas tu B complex tu yang tadi yang stres tadi, Zila stres, lepas tu sakit pun kita rasa dia macam painkiller juga. Dan seterusnya Vivix dia repair sel yang rosak, yang darah yang bertoksin. Alfalfa satu lagi dia alkalikan kita punya asid dalam darah. Bila asid tinggi, alfalfa kita makan, so dia alkalikan asid. So seterusnya garlic. Kalau kita sesama ke apa, kalau dah lebih 3 hari kita pergi klinik, doktor akan kata dah kena on ni antibiotik, kalau tak nanti paru-paru apa semua kan. So kalau berminat nak tahu lagi tentang resdung ni, boleh hubungi siapa-siapa yang share video ni, ataupun boleh dapatkan nombor telefon Zila di channel YouTube Nova Zila YouTube. Bye. Assalamualaikum.